Yang I love you. Ya Allah. Isteri ni dia akan I love you full. Hari tu bateri dia penuh. Betul tak? Saya pernah buat program pasca perkahwinan untuk pasangan 30 tahun kahwin. Bila dalam program, saya ni suka. Bila dalam program ni saya suruh pegang tangan. Di setiap genggaman tu saya kata esok akan terlerai. Malam ni kita tidur sebantal, esok belum tentu badan kita segar bugar untuk kita kembali saling menatap. Jadi saya kata, ibu-ibu, ayah-ayah pegang tangan. Dah pegang tangan saya kata, ni hak ayah-ayah berat nak sebut. Sebut sikit I love you dekat pasangan. Masing-masing nengok, gelak, renyih. Susah nak keluar I love you. Saya kata sebut ayah. Ayah-ayah pun sebut. Dah selesai majlis, balik pergi tidur penginapan masing-masing 3 hari 2 malam. Bila dah balik ke penginapan, saya pun buat kerja saya, tiba-tiba dapat panggilan, Ustazah, saya ingat orang sakit. Kenapa? Ustazah, ni nak demam rasa lepas sebut I love you. Ni ayah nak demam sebut I love you. Tak tahu pasal apa. Jadi ayah, mulut jangan berat. Pasal apa? Pasal sampai satu masa